Ibu, Aman keluar dulu. Sehat, kuat, semua orang nak. Bagi aku, keluargalah kekuatan aku. Ini adik aku, orang yang selalu teman aku. Kalau tak ada dia, sunyilah juga. Bang, tunggulah adik. Kaki ada pendek lah. Yelah tu, ni nak teman abang ke nak kacau abang ni? Abang. Abang. Apa kata kita lawan suara siapa paling kuat? Mestilah suara abang. Suara abang kan macam Tarzan. Ibu! Abang! Adik! Kan abang dah cakap suara abang lagi kuat. Yelah tu. Suara perlahan adik ni lah yang akan jerit nama abang kat tepi padang nanti tau. Ish. Ini kalau Aman ada ni, mesti kita boleh menang. Betul. Dah lah, jomlah. Tu Aman. Lah. Aman! Dia tak dengar ke? Pelik. Korang laju-laju ni nak pergi mana? Rais, aduh, korang nak tahu tak? Kenapa? Korang tahu tak? Kita orang tadi baru je balik pada rumah Aman. Lepas tu? Pak Haji, kami datang ni nak bagi kuih. Ibu, Aman dah balik. Ibu? Patutlah. Pak Aziz ada cakap dengan ayah aku. Aman macam tak boleh lupakan ibu dia. Ibu, Aman tak kuat bu. Aman rasa nak lari, lupakan semua. Ibu, Aman rindu ibu. Kita kena buat sesuatu ni. Korang! Tu Aman! Lah. Weh, jom. Assalamualaikum. Man. Waalaikumsalam. Korang datang ramai-ramai ni ada apa? Man, kami datang ni nak jenguk kau, Man. Dah lama kau tak datang sekolah. Betul tu, Man. Dah lama kita tak main bola sama-sama. Man, kalau kau ada masalah, Man, bagilah tahu kami, Man. Kami kan kawan kau. Kami ada. Sebenarnya, aku pun rindukan korang. Betul ni kau rindukan kami. Aku datang nak peluk ni. Man, semalam kami ada nampak poster ni. Pesta bola kampung. Jom dah kita ikut sekali. Kau boleh ni, Man. Kau boleh ni. Jadi esok kita bolehlah berlatih sama-sama, Man. Selagi kami ada, Man, kau takkan sunyi lagi. Betul tu, Man. Kau bukan kena kuat kat sini je. Tapi kat sini pun kena kuat. Betul tu, Man. Terima kasih korang. Aku patut bersyukur ada kawan macam korang, ada ayah aku dan adik aku. Adik? Ibu! Adik! Ibu! Adik! Yelah tu. Suara perlahan adik ni lah yang akan jerit nama abang kat tepi padang nanti tau. Abang! Man, tunggu apa lagi? Jom lah lari. Ya, aku perlu kuat dan aman. Korang, tunggulah aku. Pada, kata kau nak kuat macam Aman. Pasti akan singgah.